Eh, asal kanan? Aku aim sana ke? Ini apa ni? Dandan lah nak main. Dandan lah hujan. Hari ni main dengan Pak Long. Aduh, aku rasa kau ni bawa bala lah. Berapa hari aku cuti main golf, tak hujan pula. Dandan masa Pak Long ajak hujan. Macam mana ni? Proceed je lah so, aku pun nak test shaft baru aku. So, jalan je lah. Hari ni kita merasmikan Ventus Red. So, baru lepas tukar. Kita tengok apa result lepas dah tukar shaft ni. This is short par 4. Green arah tower merah putih tu. Oh, jauh pula. Beza shaft ni dengan shaft sebelum, stock shaft tu. Stock shaft tu agak liar sikit. Yang ni rasa firm, tak melilau. Oh, jahat tau. Total daripada T-box 365. Bola sampai sini. Nampak bola. Green kat sana. Tengok berapa balance distance. 368. Maksudnya nak 300 juga. Ya betul. 300 juga driver ni. Jahat penangan shaft baru. Siapa cakap tukar shaft tak function? Ini lah kau dapat drive 300 meter. Tapi second shot dah on dah tidak tak tahu. Eh, asal kanan? Aku aim sana ke? Apa bikin ni? Pergi kanan pula. Weh, set up. Masuk. Kau lu tahu ni set up apa? Nampak trendline cun ni. Buat tangga ni cantik ni. Apa yang saya belajar daripada ibu yang full swing formula bagi. Macam ni follow the momentum, dia break out pull back entry. Account $1000. Dia tengah nak buat pull back ni. Pull back collect zone M5. Boleh jadi dia pull back lagi sampai sini. Ambil resistance, lepas tu baru pacak. Dah settle entry. Alamak lag pula. Okey, settle. Okey, memandangkan tadi padang ni, course ni baru lepas hujan, so dia agak soggy. Soggy tu lembab lah kualiti padang lepas hujan. Aku nak share sedikit tips. Kalau kau ada bounce, ni kita panggil bounce. Ni kategori wedge ni knowledge. Wedge ni ada beberapa kategori bounce. Untuk low bounce ada 4 sampai 8, mid 8 sampai 12, high bounce adalah 12 sampai 14. So apa function bounce ni? Bounce ni adalah ni, ketebalan benda Allah ni. So bila kau letak dekat bawah, lagi tinggi bounce, lagi susah engkau nak cedok tanah, kau nak cangkul. Maksudnya lagi tinggi bounce, lagi besar lah benda ni. Lagi kecil bounce, contoh bounce macam 4 sampai 8, dia lagi nipis. Kekurangan untuk bounce yang nipis tak bagus untuk keadaan padang yang soggy. Kenapa? Bila nipis dia akan masuk dalam tanah sebabkan dia tajam. Dia tak ada bantuan bounce ni. Function bounce ni adalah membantu kau supaya kau tak cedok tanah. Dia akan bounce. Nama pun bounce kan. So bila dalam keadaan soggy, kalau kau ada bounce yang tinggi daripada 12 sampai 14, tu sangat membantu kau. Kalau kau jenis selalu main padang yang firm, keras, kau perlukan mid bounce ataupun low bounce. Benda ni yang nipis. Aku punya bounce 10. Ni nak tengok bounce 10. So bounce 10 ni medium lah. Tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. So itu cerita pasal bounce. Yang kedua adalah iron shot. Kalau kau jenis swing style, jenis yang divert, bila kau main dekat padang yang soggy, kau akan kacip. Kau akan rasa berat. Apa beza divert dengan clean shot? Okay, contoh. Okay, ni bola. Ni belakang aku, ni depan. Contoh aku aim sana. Clean shot, aku akan ambil bola, ngam-ngam bola dulu, lepas tu terus keluar. Iaitu clean shot. Dia macam ni. Ni bola, kena bola.